Guys, korang pernah tengok tak setup jigging second hand tapi tak pernah guna langsung? Ini tak pernah guna langsung, yang ini tak sempat pakai. Dua-dua mesin ni second hand tapi cala apa pun tak ada guys. Hari ni aku buat dua setup jigging Daiwa second hand. Condition dia memang tip-top guys. Hari ni kita ada Daiwa Certate LT3000 XHARK dengan Daiwa Luvias Arity. Sebelum aku tunjuk dekat korang, kalau korang beli set ni, kita boleh post satu Malaysia. Nak datang kedai, alamat kedai dekat atas. Nak beli, korang boleh PM kita orang pada nombor yang tertera. Jadi set yang pertama dekat sini kita ada Daiwa Certate LT3000D. Mesin second lah, tapi cala pun tak ada langsung guys. Tak pernah guna. Ni tak sempat guna. Dengan Daiwa Bluebaker LJ tahun 2025. Untuk spek rod korang boleh tengok dekat sini. Panjang rod ni 6 kaki 2, max PE2, jig max 160g, rod one piece. Harga dia 1400, harga boleh nego. Korang boleh tengok condition mesin guys. Macam baru guys. Ni second, tapi condition dia macam baru. Ni tak pernah guna langsung guys Tak pernah guna langsung, tapi di consider second lah sebab dah pernah beli kan. Harga dia lagi murah daripada harga baru. Ni LT3000D. Satu set dengan rod guys. Rod ni Daiwa Bluebaker paling baru tahun 2025. Rod ni korang boleh tengok design dia. Ring Fuji. Apa tu? Blank warna biru. Ni blank dia. Clear Harga dia 1400, harga boleh nego. Tu yang pertama. Yang kedua kita ada Daiwa Luvias Arity LT size 4000 dengan rod yang sama Daiwa Bluebaker. Rod barulah. Spek rod sama. PE2, 6 kaki 2, jig max 160g, one piece. Harga dia pun sama 1400. Yang ini special sikit, siap dengan tali. Tapi yang ni dah masuk tali pun tak pernah guna guys. Korang tengok tali pun baru lagi. Tak sempat guna. Ni tak sempat guna. Harga dia 1400. Tak sempat hanyir lagi guys. Cala pun apa pun tak ada. Memang lawa guys. Buat tu, cantik lagi. 1400 saja, harga boleh nego. Dan dua set ni korang akan dapat sekali dengan kotak Jadi kalau korang berminat nak beli, korang boleh screenshot whiteboard yang korang siap-siap tulis ni, dah hantar kat kita orang pada nombor yang tertera. Ataupun datang kedai. Jadi macam biasa, kalau korang berminat nak beli, korang boleh roger kita orang lah. Macam biasa, apa-apa korang roger je. Kedai kami juga menerima trade in wrist dan roll. Sekian, terima kasih.